Salam guys. Kali ni aku nak share dengan korang tentang masalah dapur yang keluar api merah yang boleh menyebabkan korang punya buntut kuali jadi hitam dan lambat panas. Jom. Aku pakai kuali jenis biasa yang biasa orang pakai yang mempunyai dua stov, kiri dan kanan. Kalau kau perasan kat bawah ni, benda ni yang kita kena tengok. Benda ni boleh adjust tau. Kau boleh. Kenapa terhasilnya api merah? Disebabkan benda ni kau tutup sepenuhnya lubang dekat bawah ni. Ini kau tutup sepenuhnya memang akan jadi api merah lah. Jom aku tunjukkan kau. Kita pasang kaki dia, kita hidupkan. Nampak api merah kan? Ini yang api berjelaga yang menyebabkan buntut kuali korang hitam dan api dia lambat panas. Ini disebabkan oleh pencampuran gas lebih daripada udara yang masuk. Okey, so sekarang ni kita adjust. Aku buka lubang ni separuh. So, bila kita tutup separuh, ini bermaksud campuran gas dan udara 50%. Sama banyak. Nampak? Api merah dah sangat berbeza dengan yang tadi. Kali ni kita nampak api biru melebihi api merah. Masa ni lah yang sangat sesuai untuk kita masak. Kuali cepat panas dan buntut kuali tidak hitam. Tak perlulah kita menyental lebih lepas ni. Okey guys, terima kasih menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share supaya korang tak terlepas segala perkongsian aku lepas ni. Bye bye. Assalamualaikum.